Okay guys, ladies and gentlemen. Okay, sekarang ni saya tengah membuat analisis antara Pro 2 QVE dan juga Proton E emas 7 eh. So gap price dia okay, Pro 2 QVE ni lebih murah berbanding Proton emas 7. Okay, tapi kita tengok mana yang lebih untung sangat bergantung pada anda dan kebutuhan anda, maksud keperluan anda lah, bahasa Melayu dia. Okey, berikut perbandingan objektifnya Harga pemilikan Pro 2 QVE menawarkan bateri as a service, sewa bateri. Biaya awal lebih murah, tidak perlu khawatir degradasi bateri, tetapi ada biaya sewa bulanan. So, maksudnya kita risiko bateri ni dijamin penuh oleh Pro 2. So kita tak pernah biasa kita nak menggunakan satu bahan tu, kadang dia contoh mungkin sebelum ni kita ada maksimum total kenderaan dia. So sumber kekuatan dia kalau macam petrol mungkin statik kan, tapi enjin dia. Tapi kalau dekat kata bateri, dia berdasarkan bateri itu macam mana. Mungkin dia ada bateri ni dah tempoh hayat dia. Makin lama makin slow takut bateri tu makin tak power kan. So tak power kereta tu pun slow. Macam itulah. So kalau dekat Pro 2 QVE ni ada jaminan. Emas pula ada jaminan juga. Maksudnya cuma bateri tu adalah milikkan penuh kepada owner lah. Okey, dia ada bagi garanti 8 tahun ataupun 160,000 kilometer. So bermakna bateri anda tu adalah ada waranti. So bebas biaya sewa. Tetapi harga awal mungkin lebih tinggi. You kena tengok macam itu. Contoh kalau katakan sebulan you kena bayar 275. Let's say lah 300 untuk you nak beli bateri QVE. You kena sewa kan. Pro 2 tu. So 300 darab dengan 12 3,600. Okay. Ini cerita kita nak compare P emas 7 dengan Pro 2 QVE. So harga tu gap dia jauh sikit lah. Let's say lah dia ada gap RM20,000. Okay, you kena tengok dia ada gap RM20,000. RM20,000 harga dalam P emas lebih kurang RM100,000 ke atas. Okay, harga ni RM80,000. So gap dia range dalam kurang RM20,000. Kalau you sewa sebulan bateri tu 300 kan, 300. Okay, dengan Pro 2 you darat dengan 12 bersama 3,600. Nampak? Bermakna you darat dengan 5 tahun ataupun 6 tahun baru you nak sampai kos awalan. Nampak? Tapi kalau sekarang kalau you beli Pro 2 you dapat jimat RM20,000. RM20,000 you simpan kat unit trust. So RM20,000 tu you boleh compounding dalam 5 tahun, dah rolling berapa duit you dapat. Setiap bulan double. Faham tak? RM20,000 tu boleh jadi RM40,000 setiap bulan lah. Okay. So kat sini, kalau katakan jika ingin modal awal rendah dan tidak mahu pusing dengan bateri, QVE lebih untung lah. Okay. Jika lebih suka kebijakan penuh dan siap bayar lebih awal, emas 7 lebih baik. Nampak? Modal awal rendah RM80,000. Okay. So you kena ingat, dia ada interest. You kena ingat interest charge. Bila you nak beli kereta, okay, kalau orang beli cash tak ada masalah lah. Tapi logiknya kadang orang zaman sekarang ni mostly akan ada interest you kepada 1.98 ke 2.23%. Okay, katakan let's say lah ada maksimum kepada 3% ataupun 3% lah, 3% maksimum ataupun 3.2. Bermakna you kena ingat lagi murah kalau biaya awal pada Pro 2 QVE. Okay. Performance. Okay. Kita tengok performance pula. Okay. Jarak tempoh berapa jauh yang ada. QVE ni pula jarak dia WLTP ni 370 kilometer. 370 kilometer. Dan you charge balik. Okay. So kelajuan dia pula adalah 0/100 km bersama dengan 7.5 saat. Okey, emas pula 0/100 6.9 saat. So dia laju sikit lah daripada QVE.
Jarak pula dia melebihi 37 km. Okey. So maksudnya better lah daripada segi jarak. Okey. You kan tengok motor. Motor ni pula 50 kilowatt. Dia punya pusingan motor dia tu. Performance. Kan motor kan ada roda ada pusing-pusing tu kan. So dia menang lagi ke motor emas 160 kilowatt. Okey. So emas lebih laju, bertenaga dan cepat berbanding QVE. Emas 7 Ini cerita emas 7. Dan cerita emas 5. Emas 5 lagi murah lagi lah daripada QVE. Nampak? Okay, ini punya budget. So teknologi dengan fitur. Okay, QWVE. Layar One Go App Smartwatch Integration. You ada P Circle Smartwatch Integration. You boleh hidupkan enjin melalui handphone. Macam mana lah. Okay. Charger 30% dalam 30 minit. V2L Vehicle to Load dengan adapter tambahan. Okey, emas 7 pula dia punya tu lagi besar lah. 15.5 2.5 head up display. ADAS level 2 dengan LK Traffic Sign Recognition. Charging lebih cepat 20 minit. You kena ingat 30 minit 20 minit 30 ke 80% benar lagi kelajuan daripada emas 7. Nampak? Okay. So tapi kalau you charge kat rumah tak ada hal lah. Ini you nak charge ke RNR. Okay. So benar lagi emas 7. Okay. V2L built-in surround panorama. So ada panorama lah. 16 speaker ring penuh. Emas 7 lebih lengkap dan mewah dalam fitur interior dan hiburan. Because you have pay more extra 20,000 awalan dia lagi power lah. Okey. Keamanan Okey, keselamatan, you ada 6 airbag, TPMS, sistem ADAS lengkap. Emas 7 lagi better lah, sel tubuh ada bateri. Okey, yang dikenali lebih amal. Okey, nombor 5 pula design dan capacity. QVS SUV 5 door sportback bagasi 350 liter. Emas 7 pula lebih besar dengan design lebih premium, bagasi lebih luas. Okey. So kesimpulannya, okey. Kalau you nak ambil Proton emas 7, performance lebih tinggi, fitur teknologi lebih lengkap dan mewah. Kepelikan bateri penuh, charging lebih cepat 20 minit, bajet lebih besar sikit . So you kena bayar extra 20,000 awal. Okey. Alright. So kalau katakan you pilih Pro 2 QVE, harga awal lebih murah, terjangkau. Okey, more flexible sewa bateri. So cukup dengan performance harian. Sudah terbiasa ekosistem. Pro 2 dan P Circle, you ada smartwatch itu. So jika bajet tidak masalah dan anda mengutamakan performance dan teknologi serta keselamatan, you ambil emas 7 lah, lebih untung. Tapi kalau anda ingin masuk ke EV dengan risiko rendah, pasal apa? You baru-baru belajar nak pakai EV. Nampak? Risiko rendah. You takut-takut. Okay, dan biaya awal minimal. So Pro 2 QVE lebih masuk akal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.